Bila sebut emas, ramai terus fikir emas ni untuk orang kaya je. Itu masalah yang paling kerap saya jumpa. Ramai orang nak simpan emas tapi mereka fikir kena ada modal yang besar dan prosesnya rumit. Akhirnya nanti niat tu cuma tinggal niat saja. Sebenarnya nak simpan emas tak susah pun, asalkan kita tahu cara dan simpan dengan cara yang betul. Kita boleh mula sikit-sikit, selamat dan tersusun. Sebagai dealer Public Gold, saya dah bantu ramai orang mulakan simpanan emas dengan cara yang lebih praktikal. Bagi yang tak tahu lagi, Public Gold ini syarikat emas tempatan yang boleh dipercayai dengan keahlian penyimpanan emas lebih dari 2 juta orang seluruh dunia. Dengan Public Gold, daripada sekecil 1 gram sampai ke 1 kilogram semuanya boleh dimiliki secara berperingkat. Tak perlu modal yang besar sekaligus pun. Cara paling mudah, simpan melalui akaun emas Gap Public Gold. Dengan akaun Gap ini, kita boleh simpan ikut bajet asalkan tak kurang dari 100. Bila gram emas dah cukup, kita boleh keluarkan emas fizikal bentuk dinar, gold bar dan juga barang kemas emas 999. Ramai yang masih tak sedar, tahun ini sahaja harga emas dah naik lebih 50%. Ibaratnya kalau simpan 10,000 awal tahun lalu, hari ini nilainya dah cecah lebih 15,000. Kesimpulannya, tak perlu tunggu kaya baru nak simpan emas. Mulakan dulu dengan apa yang kita ada. So, kalau tuan-puan serius nak memiliki simpanan emas, isi borang sign up dan saya akan bantu bukan sekadar buka akaun emas, tapi susun perancangan sampai tuan-puan dapat miliki emas fizikal sendiri.